Kereta cecah mileage laju hantar servis, tapi badan dah berpuluh tahun pakai, pernah buat check up. Kenapa tunggu masuk wad baru nak panik? Jangan abaikan warning light badan. Kerap kebas tangan, lesu, sakit leher, jangan ingat, penat kerja je. Padahal organ dalaman tengah struggle. Bahaya penyakit senyap. Jangan amalkan rasa diri sihat selagi kita tak pengsan. Penyakit 3 serangkai tak ada simptom awal. Bila organ penting dah rosak, ia tak boleh di-overhaul. Ingat, mencegah lebih baik dan selamat. Wajib buat medical check-up berkala. Buat senaman ringan, 3 kali seminggu je. Jaga makan, pilih yang sihat. Dan pastikan tidur 7 hingga 8 jam supaya badan boleh rehat secukupnya. Ingat, kereta rosak boleh beli baru. Tapi kalau badan rosak tak ada spare part ganti. Sayangi badan kita.